Hello dan selamat datang semua. Untuk kupasan kali ini, kita akan cuba bongkar kod di sebalik peperiksaan bahasa Inggeris UASA untuk tingkatan 3. Apa matlamat kita? Mudah je. Kita nak faham corak dan trend soalan supaya pelajar, guru dan ibu bapa boleh buat persediaan yang lebih padu. Okey, jom kita mulakan. USA ni kan, dia macam game baru yang menggantikan PT3. Dan macam mana-mana game pun, kalau nak menang, kita kena faham rules dia kan. Peperiksaan ni dah bukan pasal hafal-hafal lagi tau. Sekarang ni, semuanya pasal cara kita berfikir. Jadi, macam mana agaknya corak dia dah berubah? Lepas kita analisis kertas-kertas soalan yang lepas, kami dapati ada 3 trend utama yang sangat-sangat konsisten. 3 trend inilah yang sebenarnya jadi macam acuan untuk keseluruhan peperiksaan bahasa Inggeris UASA. Kalau kita faham betul-betul 3 benda ni, percayalah, ia adalah kunci utama untuk berjaya. Okey, apa 3 tunggak tu? Pertama, penekanan yang sangat kuat pada kemahiran berfikir aras tinggi atau kita panggil KBBAT. Kedua, soalan-soalannya banyak guna konteks dunia sebenar, maknanya benda-benda yang relevan dengan hidup kita seharian. Dan yang ketiga, ni berita baik, formatnya sangat stabil dan konsisten dari tahun ke tahun, jadi senang sikit kita nak buat latih to be. Jom kita bedah siasat dengan lebih dalam. Kita mula dengan kertas 1 yang menguji pemahaman dan penggunaan bahasa Inggeris. Dekat sinilah kita boleh nampak perubahan paling besar dalam cara soalan tu ditanya. Cuba lupakan sekejap zaman di mana kita hanya baca petikan cerita. Sekarang ni, pelajar kena bersedia untuk analisis macam-macam jenis bahan. Ada iklan, ada perbualan WhatsApp, ada artikel pasal sains dan teknologi, ada juga email rasmi dan yang tak rasmi. Kepelbagaian ni sebenarnya nak uji sama ada kita faham bahasa dalam pelbagai situasi atau tak. Dan inilah dia perubahan yang paling ketara. Dulu, soalan mungkin tanya fakta terus dari teks, contohnya apa yang Ali beli. Tapi sekarang, soalannya lebih kepada membuat inference. Kenapa awak rasa Ali pilih barang tu? Nampak tak bezanya? Pelajar bukan lagi jadi pencari jawapan, tapi kena jadi macam detektif yang mentafsir bukti dalam teks. Selain tu, penekanan juga diberi pada kosa kata dalam konteks. Ujian ni bukan lagi nak tahu maksud literal sesuatu perkataan. Sebaliknya, ia uji pemahaman kita tentang collocations, pasangan kata yang memang selalu datang sekali. Macam make a decision, bukan do a decision. Lepas tu ada juga phrasal verbs. Okey, kita dah selesai dengan kertas 1. Seterusnya, kita beralih ke kertas 2, penulisan. Bahagian ni ada 2 tugasan utama dan dua-dua ni ada rahsia dia sendiri untuk dapat markah cemerlang. Untuk bahagian mesej pendek, peraturan emasnya cuma 1, task fulfillment ataupun penyempurnaan tugasan. Maksudnya, pelajar wajib, saya ulang, wajib jawab setiap satu soalan atau poin yang ada dalam email atau mesej tu. Kalau terlepas jawab 1 poin je, markah boleh jatuh teruk. Biasanya kan, akan ada dalam 3 hingga 4 benda yang kita kena balas. Jadi, tips paling penting sebelum mula menulis, ambil pensel dan gariskan dulu ke semua poin ni. Ingat ya, 3 hingga 4 poin. Jangan kurang. Sekarang, kita tengok pula bahagian esei. Selalunya, pelajar akan dia beri 3 pilihan kan? Tapi tak kisahlah pilih yang mana satu pun, kuncinya tetap sama. Huraian. Setakat salin balik poin-poin yang diberi dalam soalan tu memang tak cukup untuk dapat markah tinggi. Jadi, macam mana nak huraikan dengan baik? Senang je. Guna formula mudah ni. Isi, huraian dan contoh. Mula-mula, nyatakan isi yang soalan bagi. Kemudian, huraikan. Kenapa isi tu penting? Macam mana ia berlaku? Dan akhir sekali, bagi satu contoh yang spesifik dan relevan. Formula ni akan pastikan setiap isi tu kita kembangkan betul-betul. 3 jenis esei yang paling popular selalunya cerita, artikel dan ulasan. Untuk cerita, soalan tu biasanya nak kita masukkan elemen emosi tertentu. Kalau artikel pula, kena ada struktur yang kemas dan gaya bahasa yang lebih formal. Ulasan pula, yang ni menguji vocab kita untuk bagi deskripsi dan cadangan yang meyakinkan. Baiklah, kita dah faham corak soalan kan? Jadi sekarang, apa kita nak buat? Bahagian terakhir ni adalah tentang strategi praktikal, apa yang guru boleh buat dalam kelas dan apa yang pelajar boleh buat masa ulang kaji. Ini dia plan tindakan kita. Pertama, guna bahan-bahan sebenar. Ambil keratan akhbar, ulasan filem dari internet. Kedua, latih diri untuk sentiasa gariskan semua tugasan dalam soalan mesej pendek tu. Ketiga, jadikan formula isi, huraian, contoh tu macam kawan baik bila menulis esei. Dan yang paling penting, sentiasa paksa diri kita berfikir dengan bertanya kenapa. Jadi, kesimpulannya mudah je. USA ni bukan lagi ujian untuk cari jawapan yang dah ada depan mata. Ia adalah ujian untuk berfikir.
persoalan besar yang kita semua kena renungkan ialah, adakah cara kita mengajar dan belajar sekarang ni dah selari dengan perubahan ni? Adakah kita betul-betul sedang melatih generasi yang mampu berfikir, bukan sekadar mencari maklumat?